kalau kita tengok yang isu kuap ni YB, saya rasa orang tengok sebab jawapan daripada kerajaan ni as if benda ni tak ada apa, benda ni kecil saja. Tengku Zafrul kata ini less than 1%. Oh, itu jawapan Zafrul. Yalah, bukan duit dia. Jadi dia dah kaya, tak apa. All sort of normalisation ini adakah boleh diterima maybe? Dan mungkin untuk jawab lagi soalan ini, kita mungkin kena tengok sebenarnya the buck stop dekat mana sebenarnya. Tak adalah dia, saya ingat isu ini digunakan untuk menyerang Datuk Seri Anwar sebab dia Menteri Kewangan kan, dan yang rancak menyerang ni saya tengok geng-geng BNPN lah kan, sampai Ketua Pemuda PAS suruh Datuk Seri Anwar meletakkan jawatan kan. Kalau aku jadi dia orang malu tau. Sebab dia orang tidur dalam parlimen sepanjang-panjangnya. Isu ni dah lama keluar. Isu ni dah setahun lebih. Setahun I think. Soal pasal e-fishery ni memang dah setahun. Dah dilaporkan di seluruh dunia semua. I remember it. It's almost a year ago lah. In fact, Gibran ni dah masuk penjara dah pun. Dah setahun dah melepasi perbicaraan apa kan. Tapi dia tidur sepanjangnya kan. Ni ahli-ahli parlimen pembangkang kononnya ni lah yang sekarang Ketua Pemuda PAS minta Anwar Ibrahim letak jawatan. Isu ini hanya timbul sebab Wong Chen yang tanya. Wong Chen yang tanya. Jadi dalam sidang parlimen dalam lebih kurang minggu lepas lah kan, Wong Chen tanya. 12 Julai. Kemudian saya pun tak faham kenapa Perdana Menteri memilih untuk menjawab. Sebab kepada orang ramai, proses parlimen itu ialah setiap ahli parlimen bagi setiap sidang boleh tanya sehingga 20 soalan. 10 soalan lisan dan 10 soalan bertulis. Soalan bertulis tu dia akan bagi jawapan secara bertulis lah. Dia tak perlu jawab di dalam parlimen. Dan 10 soalan lisan itu, kalau soalan itu kepada Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan kan, sebenarnya dia boleh pilih tau. Perdana Menteri boleh pilih yang mana yang dia nak jawab, yang mana dia tak nak jawab. Kepada menteri-menteri susah sikit lah, kerana itu diuruskan oleh parlimen. Parlimen yang decide soalan mana yang naik ke tidak. Sebab nombor tu kan nombor 1, 2, 3, 4. Tiap-tiap hari ada sampai 60-70 soalan yang masuk dalam aturan mesyuarat. Jadi dia disenaraikan ikut nombor. Dan kalau tempoh menjawab soalan tu selalunya daripada pukul 10 pagi ke pukul 12 tengah hari. Jadi selalunya dalam 10 soalan boleh jawab. Kalau dia orang bergaduh, bertekak, maki hamun masa tu, maka mungkin 9-8 sajalah. Itu untuk menteri-menteri. Jadi menteri-menteri tak ada pilihan sangat lah. Kalau soalan tu naik, dia kena pergi jawab lah. Tapi untuk Perdana Menteri, setahu saya Perdana Menteri yang pilih. Dia jawab soalan dia pilih sebenarnya. Dia boleh pilih soalan mana yang ditujukan, saya akan jawab yang ini, saya akan jawab yang ini kan. Jadi saya pun tak tahu kenapa Perdana Menteri pergi jawab soalan ni lah. Mungkin dia ingat soalan ini ada jawapan yang baik, dia boleh bagi dengan baik, dan dia boleh pelepaskan sebab pengerusi lembaga pengarah kumpulan wang amanah persaraan ini ialah Blue Eye Boy dia, ialah seorang pegawai kerajaan yang dia cukup sayang, iaitu Ketua Setiausaha Perbandaran Tan Sri Johan Muhammad Marikan. Jadi saya ingat mungkin sebab itulah dia rasa ini innocent punya soalan daripada Wong Chen. Dia jawab boleh pelepas boleh pelepas Kementerian Kewangan dan juga pegawai tertinggi dia lah, yang orang kanan dia ni kan. Dan dia pun jawab kuap diperdaya labur hampir 200 juta dalam e-fishery kan. Jadi yang itu saya rasa orang tak boleh terima yang bagaimana 200 juta tu, dia sebenarnya bukan 200 juta, dia 167 juta lah. I think it was about $41 million something. Dan untuk pegangan sebanyak 2.5% dalam e-fishery lah. Jadi tapi kebetulan masa itu memang dia dah berperang dan berparang dengan UMNO, BN, PN semua ni. Jadi isu itu juga turut dimainkan lah. Dan ada orang samakan yang ini sama macam kuap dalam SRC 4 bilion zaman Najib dulu. Najib dah masuk penjara, kenapa Anwar masih belum masuk penjara semua kan. Saya ingin tengok yang klip-klip ialah Wong Chen. Dia yang tanya, dia dapat jawapan kan. Jadi banyaklah orang timbulkan duk tanya saya, YB minta komen kan. Jadi
kita ambil kesempatan malam ini untuk kita kupas secara terperinci. Kerana saya tak berniat untuk jadikan ini isu politik macam UMNO ke BN ke PAS ke apa kan. Isu dia ialah kalau dengan keadaan yang ada sekarang, dan sebab itu kalau saya selalu membebel pasal reformasi, pasal budaya politik, inilah hasil dia. Kerana bertukar kerajaan macam mana pun, kalau budaya itu tidak bertukar, dan dia ada keadaan-keadaan yang menyebabkan perkara ini berlaku kan, dan dia akan berterusan lah daripada satu kerajaan ke satu kerajaan. Cuma orang kita ni kalau ni berlaku masa zaman PN, dia buat diam lah. Diam je. Dia akan kata, sebenarnya Haji Hadi kena tipu. Haji Hadi tak ada niat. Dia akan bagilah kan. Tapi bila yang lawan tu pembangkang, yang lawan yang berlaku tu ialah lawan dia. Dia lanyak suruh letak jawatan semua. Dia tak berminat pun untuk menyelesaikan masalah kan. Sebelum saya pergi soal menyelesaikan masalah, macam mana kita nak elakkan benda ni berlaku, siapa yang patut bertanggungjawab semua kan. Balik kepada Wong Chen yang kelip-kelip rakyat Malaysia lah, tapi ini proses yang panjang lah. Kalau saya akan kira gila tak guna pembangkang yang ada 70 orang lebih tu. Kalau campur dengan BN sekali dah jadi 100 orang lebih kan pembangkang yang ada kan. Seorang pun tak fikir nak tanya yang ini. Akhirnya yang tanya tu ialah seorang yang sekarang ini menunggu dipecat untuk masuk parti bersama. Jadi maksudnya dalam budaya kita suka kuantiti berbanding dengan kualiti. Jadi orang kita akan selalu sokong yang besar, yang gagah, yang ramai kan. Dia tak peduli sebenarnya tentang kualiti, sebab dalam kes ini dah menunjukkan bahawa kualiti itu sama penting, kalaupun tidak lebih penting daripada kuantiti. Jadi kepada orang yang tanya saya lah kan, kenapa sibuk-sibuk nak buat parti baru yang takkan bekerjasama dengan sesiapa pun, you bukan boleh menang pun. Bezanya begini, kalau ada 4-5 orang kami, bergegar Dewan Parlimen tu tau, berbanding dengan 100 orang diorang ni. Kerana kalau kami buat kerja betul-betul ambil berat pasal tanggungjawab kita, dan dia akan jadi macam sumbangan Wong Chen dalam isu ini lah. Dia seorang je yang ambil tahu pasal perkara ini dan tanya. Maksudnya keseluruhan Dewan Rakyat tu orang tak peduli pun duit 200 juta pencen negara hilang macam itu saja. Sebab ini cerita setahun lepas. Ini bukan cerita baru ni kan. Baik. So, kat mana kita nak mula? So e-fishery ni datang apa? E-fishery ni startup Startup tu maksudnya apa? Startup ni syarikat pemula yang biasa. Apa maksud syarikat pemula? Syarikat yang baru pemula. Usually lah syarikat-syarikat yang saya faham lah ada konsep yang based on tech biasanya. Tak semestinya. Cuma observation sekarang banyaknya macam itulah di report ni kan. Dan macam e-fishery ni dia buat aquaculture. So, dia menarik juga sebab dia dapati problem statement dia pembaziran 70% pembaziran kepada peternak udang dan ikan adalah daripada makanan. Jadi kalaulah kita boleh track guna sensor berapa sebenarnya banyak makanan yang diperlukan, kita boleh menjimatkan dengan perniagaan tu dengan banyak lah. Jadi itulah konsep asal e-fishery ni. Dia macam modern farming lah kan. Yalah, it's part of modern farming lah kan. Okay. Jadi malam ini pendengar-pendengar bersabar dengan saya sebab sepatutnya selepas habis YBM malam ini semua orang dah boleh jadi startup founder. Jadi kita kena bermula dengan sebenarnya startup atau syarikat pemula ni apa dia. Orang selalunya ambil pemahaman orang biasa lah. Startup ni maksudnya atau syarikat pemula ni maksudnya mesti teknologi. Dia tak tentu, tak semestinya. Apa yang membezakan satu syarikat yang dipanggil syarikat pemula dengan satu lagi syarikat yang walaupun baru ditubuhkan tapi dia tak dipanggil pemula ataupun startup ialah dari segi business case dia. Syarikat pemula selalunya akan melihat kepada satu pain point dalam industri tertentu. Macam kau cakap tadi lah problem statement kan, tapi dalam bahasa startup semua ni dia panggil pain point lah. Dia akan tengok pain point itu dan dia akan cari jalan untuk menyelesaikan pain point itu, kerana kalau selesai pain point itu maka
bisnes itu akan bertambah nilai, bisnes yang menggunakan khidmat mereka itu akan bertambah nilai lah kan. Jadi kalau ambil contohnya Kasem. Kasem masa awal-awal dulu dipanggil sebagai startup kerana pain point dia ialah ada banyak pain points lah yang dia cuba selesaikan. Satu ialah kepada penjual. Susah nak cari orang nak beli. Kemudian tolak kepada second hand dealer contohnya kan. Harga mungkin murah sebab second hand dealer basically is a buyer's market. Kalau dia kata saya nak beli banyak tu saja kan. Kemudian kepada pembeli pula, pain point dia ialah dia tidak ada kemahiran dan kepakaran untuk menilai satu kereta second hand. Mungkin nampak cantik tapi sebenarnya enjin rosak dan piawai second hand dealer daripada satu syarikat ke satu syarikat dia berbeza-beza. Ada yang mungkin servis okey, ada yang kereta tak okey semua. Maka pain points inilah yang cuba diselesaikan dengan menjual melalui platform contohnya kan. Melalui platform maka orang boleh jual terus kepada dia dan boleh reach out kepada market yang lebih besar. Dia dah ada piawai dia bahawa setiap kereta yang dibeli ni dah perlu melalui semakan ini 1, 2, 3, 4 kan. Dan atas sebab itu dia juga menawarkan harga yang lebih tinggi daripada second hand dealer kan. Tapi bukan semua perniagaan memang menyelesaikan masalah sesuatu kan? Tak. Dia tadi perbezaan yang saya sebut tadi kan. Kenapa satu syarikat yang baru kita kenali dia sebagai satu syarikat pemula, satu lagi syarikat yang baru juga sama-sama ditubuhkan tetapi bukan syarikat pemula. Contohnya restoran. Memanglah dia menyelesaikan masalah. Dia tak nak bagi kita lapar. Tapi business case dia tu sama je. Dia tak unik dia bukan soal unik, dia soal pain points. Mengenal pasti satu pain points yang menjadi bottleneck kepada sesuatu perniagaan kan. Jadi oleh sebab itulah maka untuk bersaing dan untuk meyakinkan pengguna-pengguna yang nak beli servis dia orang atau produk dia orang ni, dia kena harga dia kena kompetitif sebab you baru bermula dan you kena nak cuba yakinkan market ni bahawa bukan saja you ada satu penyelesaian yang orang lain tak terfikir tapi harganya itu boleh dibayar oleh pengguna-pengguna kan. Jadi sebab itu selalunya dia perlu berkisar kepada teknologi. Kenapa perlu berkisar kepada teknologi? Kenapa selalunya soal app? Sebab itu contohnya Google ada app, as a startup, Meta, semualah ada app, dia ada teknologi, ada web. Kenapa perlu teknologi? Sebab sekarang teknologi yang jadikan benda tu lagi efisien? Not really. Memang teknologi, memang apa-apa pun akan perlu diselesaikan sebaiknya dengan teknologi. Tetapi kenapa syarikat pemula startup selalunya kalau tidak berdasarkan kepada core tech, dia kena ada tech dia sendiri, dia besar kemungkinan takkan berjaya hidup. Susah dapatkan funding? Well, okay. Dia sebenarnya soal scalability. Saya sebut semua ni kerana akhirnya baru kita faham kenapa e-fishery menipu. Dia sebenarnya scalability. Contohnya, kalau untuk menghasilkan satu solution, tapi dia tidak menggunakan internet ataupun tidak ada app ataupun tidak ada platform, it's not platformized kan. Kos untuk membangunkan itu mungkin 20 juta katakan. Dia perlukan engineer semua buat ni, marketing dia semua 20 juta kan. Tapi kalau dia mampu jual kepada 100 orang je, untuk dia recover kos dia itu 20 juta bagi 100 orang, maksudnya seorang tu kena bayar 200,000 untuk solution dia. Siapa nak bayar? Dan bila siapa nak bayar, maksudnya kos dia itu terlalu tinggi, akhirnya orang akan kata bisnes ni takkan grow lah. Sebab satu bulan mungkin kau boleh dapat seorang je. You nak kena bayar gaji berterusan ni kan. Jadi scalability becomes very important kerana if you can scale it up very quickly, your growth is very quick, maka itu akan lower down the unit cost. Dan bila the unit cost itu lebih rendah, dan bila unit cost itu dibandingkan dengan harga charge dia, maka dia ada pathway to profitability. Semua startup yang akhirnya jadi besar, semua
berfungsi macam ini. Maka scalability itu juga bermakna dia kena bunuh semua pesaing-pesaing dia supaya dia jadi monopoli. Itulah yang berlaku dengan Uber, itulah yang berlaku dengan Grab yang ada kat Malaysia sekarang ini. Jadi untuk dia membunuh competitor dia semua kan, dia selalunya kena burn duit sebanyak yang mungkin. Kalau kos contohnya awal-awal dulu, itu yang sekarang e-hailer semua ni duk komplain, makin lama makin teruk. Sebab awal-awal dulu Grab ataupun Uber, dia ambil duit daripada pelabur-pelabur ni, dia ada duit berbilion-bilion, dia bayar kepada pemandu-pemandu ini, walaupun kos untuk 1 kilometer tu mungkin RM5, tapi dia tawarkan kepada pengguna mungkin RM4, tapi yang pemandu tu dapat RM7, RM3 lagi tu dia bayar. So they burn the cost. Orang lain tak boleh nak compete dengan dia lah. Itu taxi semua every time ada, itu yang dia kata disruption. Orang lain tak boleh nak compete dengan dia kan. Tapi bila dia dah bunuh semua, dia dah jadi monopoli, akhirnya dia mula naikkan lah. Dia naikkan. That's where they started collecting money untuk jadi profit. Kan? Of course, you wish that kebanyakan startup ni jadi macam Google lah. Because Google is so scalable dalam dunia ni that dia masih lagi boleh menawarkan. To be fair, Apple pun macam itu. Dia boleh menawarkan khidmat dia, cloud dia semua untuk RM10 sebulan, RM15 sebulan. YouTube masih lagi boleh percuma. Bila ada iklan tu, kita ada pilihan untuk skip, kecuali orang nak subscribe semua kan. But only a few in the world yang boleh buat begitulah. Okay, so that's is startup. Understanding that is very important, kerana startup ni dia ambil duit orang dulu, kemudian dia akan burn duit itu untuk scale up as soon as possible dengan membunuh semua yang lain untuk jadi dia dominan. Bila dia dominan, baru dia dapat duit. So sebab itu dia perlukan pelaburan demi pelaburan lah. Dia akan issue shares kan. Then kita move to the next segment untuk memahami startup inilah. Sebenarnya macam mana startup ambil duit ni, macam e-fishery ni, macam mana dia ambil duit? Ada venture capitalist, VC. Macam mana apa tu venture capitalist? Venture capitalist ni secara generalnya dia kalau dalam bahasa Melayu ialah firma modal teroka. Dia boleh jadi sovereign wealth fund. Mana ada VC yang sovereign wealth fund? Dia VC atau sovereign wealth fund yang macam Temasek Holding tu. There's hardly any sovereign wealth fund ataupun khazanah atau dana milik negara ni, there's hardly yang sebenarnya adalah satu VC. Okay, but that is a good angle kerana itu akan membolehkan kita faham macam mana KUAP, Temasek semua terjebak dalam benda ni. Okay. So what is a VC? Dia private equity financing. Okay lah, private equity tu kena berhati-hati juga sebab dia ada VC firm, dia ada PE firm, private equity firm. Okay. So aku tolong jawabkan. Okay. Bayangkan lah kan, kita ada syarikat-syarikat yang cerdik ataupun budak-budak cerdik macam DeepSeek semua ni kan, ChatGPT semua ni kan. Dia ada idea gempak. Dia rasa kalau idea dia ni berjaya dibangunkan dan disebarkan ke seluruh dunia dan beratus-ratus juta orang pakai, syarikat itu akan untung berbilion-bilion. Tapi budak tu umur baru 20-30 tahun. Dia tak kerja pun kadang-kadang, baru keluar universiti. So, macam mana dia nak mulakan perniagaan dia tu? Sebab time is of the essence. Teknologi bertukar tiap-tiap hari. Kalau dia nak buat macam kita, masuk kerja, tunggu 40-50 tahun, kumpul duit, nak pergi bank tak bagi duit kan. Akhirnya idea tu mati sajalah. So how does it work? Dia kena cari orang yang boleh bagi modal. Dia kena cari orang yang mana risk appetite. Maksudnya risk appetite dalam bahasa Melayu ni apa dia? Tahap risiko lah, senang kan. Appetite ni selera. Daya tahan risiko. Takkanlah selera risiko dia kan, risk appetite. Tapi maksudnya daya tahan risiko dia lah sangat tinggi. Maksudnya kalau dia bagi 100,000, dia sedia maklum bahawa 99% 100,000 dia itu akan hancur. Dan sebab dia bagi kat budak. I like the idea. Budak ni nampak macam dia tak pernah ada apa-apa track record, tapi nampak macam dia betul-betul nak buat. Macam Airbnb dululah.
Kan, ada ke idea nak lawan hotel, kita sewakan bilik kita, semua rumah kita boleh jadi hotel kan. Kau bayangkan bila dua orang founders tu pergi jumpa dengan beberapa VC pertama, most people takkan yakin kan. So VC ataupun venture capital firm adalah firma-firma yang dia ambil kumpul duit daripada orang-orang ni yang kata you letak duit dalam fund saya, saya nak raise dulu 100 juta. So you letak dalam ini 5 tahun nanti bila kita dah selesai 5 tahun dan kita tutup fund ini, you akan dapat return 20%. So you invest for equity? No, you invest in the fund. In the fund. Sebab itu kena ada firm, nama dia VC firm, kerana orang yang bagi duit ini bukan dia yang pergi cari semua company ni, is this VC firm. Oh, this is people yang invest dalam VC. VC firm bukan duit dia. Dia ambil duit orang sebenarnya. Cuma orang yang invest tu yang suka invest kat high risk punya yalah. So dia punya risk appetite is high lah. So kewujudan VC firm ini. Tapi kenapa masih lagi ada orang juga yang nak melabur kalau dia tahu bahawa dalam nomenclature startup lah kan, dia ada satu period yang dipanggil Valley of Death. Maksudnya daripada bermula kemudian dia buat MVP dia, most viable product, kemudian dia ada product or service dia, kemudian dia mula jual kan. Lepas itu dia terpaksa melalui zaman yang susah itu, yang produk dia tak ada orang beli ke apa. Most probably 90% of the investee companies, syarikat-syarikat startup yang mendapat pelaburan ni, most probably 90% dalam dunia ni semua bankrupt. Tapi kenapa masih lagi juga ada orang letak duit and ambil risiko itu? Setiap kali VC firm ni, dia ada beberapa yang terkenal di dunia lah. Satu yang paling terkenal Sequoia lah. Mungkin dekat Malaysia orang tak tahulah, tapi the big ones in the world is Sequoia. Kemudian SoftBank tu nak kata VC pun tak juga, sebab selalunya dia selalu masuk di bahagian belakang sikit. Dia bila dah syarikat tu dah besar sikit kan. But kenapa masih lagi orang melabur? Sebab memang nature portfolio dia tu ada mungkin dalam 10% high risk punya. No. Sebab the largest companies in the world semua bermula macam itu. Facebook, Google, Alibaba, Tencent, even Apple zaman-zaman dulu, zaman Steve Jobs, they all startup. Intel, they were startup. So sejarah telah membuktikan bahawa kalau 100 company tu, ada satu company yang basically once they succeed, they conquer the world. Termasuklah Airbnb contohnya kan, yang kita biasa seharian kita ni lah kan. Kalau you masukkan 100 juta kan, yang 99 juta tu semuanya hilang duit macam tu. Tapi yang 1 juta you letak dalam satu company tu namanya ialah Apple. So 1 juta itu selepas 5 tahun jadi 10 bilion ataupun 1 bilion. Then it's worth it because satu company itu cover semua kan. Okay, now itu konsep dia lah. Jadi proses untuk they call it raise fund lah. Kalau dalam bahasa Melayu raise raih dana. Proses untuk mendapatkan pelaburan kan. Raise fund ni dia bermula dengan dipanggil pre-seed. Ini kira yang kecil lah, mungkin $50,000 ke $100,000. So dia pre-seed, dia bagi you incorporate company semua. Masa itu valuation dia mungkin sangat rendah lah. Mungkin dia bagi $100,000, mungkin dia dapat 70% of the company or 50% of the company lah, VC firm ni kan. Lepas tu dia selalunya akan dapat tempat dalam board startup tu, dan dia akan bagi pandangan dia lah, dia akan tolong supaya startup tu makin membesar kan. Kemudian dia sampai ke seed. Seed ni mungkin lebih besar lah. Dia bergantung kepada size. There's no hard and fast rule. Ada company dekat Silicon Valley, seed dia mungkin 10 million. 10 million kat sini ni, 40 juta tu dah besar gila kan. Tapi dia bagi dia $10 million tu is just seed kan. Lepas seed, dia mula akan pergi kepada Series A, Series B. Ada company yang selepas Series B or even Series A, dia terus boleh IPO. Dia terus boleh apungkan di pasaran saham. Dia boleh disenaraikan. Dan bila disenaraikan, masa itulah pelabur-pelabur ni yang letak ni dapat duit yang runtuh. Sebab masa dia labur, mungkin dia letak $20 juta,
dengan 20 juta. Kalau ambil contoh Kuap ni kan dengan e-fishery, dia letak dalam $41 million, dia dapat dalam 2.5%. Kan? Katakanlah dia tak berlaku penipuan dan e-fishery ni macam atas kertas ni jadi besar semua kan. Valuation kalau kau kira 2.5% for 40 million berapa? Lebih kurang 1B kot kira. Lebih kurang 1B kot. Is it? 1B or 2B? Lambat aku kira sendiri ya. 40 million lah. 1.6B. Kau tengah fikir macam mana nak kira. Bukan saya lupa angka dia. 2.5% So 2.5% at $40 million ini yang Kuap melabur dalam e-fishery ialah untuk masa dia masuk tu valuation nilai syarikat e-fishery tu ialah $1.6 billion Tapi bayangkanlah semua ni berlaku dengan baik, tak ada penipuan kan. Bila dia disenaraikan nilai dia ialah $16 billion. Jadi $16 billion tiba-tiba yang dia letak 40 juta dolar tu 2.5% of $16 billion dah jadi $400 juta. So dia naik 10 kali ganda. So itu yang selalunya dibuat lah kan. So dia ada series A, series B, series D kan. Jadi yang berlaku dengan e-fishery, dan sekarang baru kita boleh masuk lah sebenarnya apa yang berlaku dengan e-fishery ni. Adakah ini sama dengan SRC yang 4 bilion dulu? Tak sama langsung kan. Jadi kalau contohnya ada penyokong PAS ke UMNO yang suruh Anwar Ibrahim masuk penjara, tak betul lah. Sebab dia langsung tak sama dengan SRC, sebab wang itu setakat ini tidak ada tanda-tanda diselewengkan. Tapi ada sebab kenapa dia berlaku lah. So ini yang berlaku dengan e-fishery Itu founder dia yang pakai baju hijau tu kan, dia anak orang miskin. Gibran ni dia duduk kat Jawa kan, anak orang miskin. So dia masa belajar di universiti dia tidur kat surau je. Dan oleh kerana dia anak miskin, I think dia keluar ITB, Institute Teknologi Bandung, I think kan. So bila dia, I can't remember, tapi I think dia ITB lah, which is a top university dekat Indonesia ni. Bila dia keluar, dia buat macam-macam kerja. Jadi dia terfikir macam mana nak membantu orang kata orang yang pelihara ikan lah. Kita panggil dia apa? Petani lah kot dia. Petani yang memelihara ikan lah kan. Sebab dia banyak pain points dia. Salah satu yang macam Haziq sebut tadi lah. Makanan ni mahal. Kemudian makanan pula ni dia orang pakai tabur je. Jadi kadang-kadang ikan tu mati. Kemudian kalau ikan tu okey pun dia nak jual pun dengan perak air, off taker pun tak payah. Jadi kena cekik dengan perak air pula kan. So dia mulalah buat ni satu device ni, sebenarnya dia tong bagi makan makanan dia. Ini sama macam automatic dispenser yang kita beli untuk chopper lah. Orang cakap kan kucing kan dia ada automatic dispenser, dia kan krek jatuh. Lebih kurang macam itulah. And based on IoT, dia akan dispense makanan itu pada masa tertentu, berapa banyak semualah. Kemudian dia bina keseluruhan ekosistem itulah untuk menjual. Contohnya dia ada e-market dia semua kan. Jadi dia punya, let me check sebab aku tak ingat in detail lah, tapi dia punya first fundraising dia, I think, let me see kat mana, 90 million through Series C 2022. Tak, dia lebih awal. Dia punya seed dia ialah 2015. Kan, dia mula dalam 2014 lah. Jadi dalam masa setahun dia dah boleh raise dia punya seed funding, tak diumumkan berapa, Idiosource dengan Aquaspark. Kemudian 2018 itulah bermulanya penyertaan Malaysia buat kali pertama. Yang ini pun tak dilaporkan ini. Dia sebenarnya sebelum Kuat masuk dah ada penyertaan, tetapi secara tidak langsung, I think. Kali pertama mungkin ada pelaburan Malaysia secara tidak langsung ialah untuk Series A sebanyak $4 juta. Sebab masa ni ada Wavemaker, 500 Durians, later dia panggil 500 Global, dan juga Aquaspark.
Kalau tak silap aku lah, kalau if you know the local tech scene kan, dia ada beberapa VC firm yang menjadi favorite kepada dana-dana awam di Malaysia kerana tumpuan dan juga apa yang disebut familiarity mereka kepada pasaran Malaysia dan Asia Tenggara lah. Satunya kita mungkin selalu dengar, orang di luar mungkin selalu dengar Gobi Partners. Sekarang satu lagi ialah 500 Global. Sekarang ni ada yang Syarif Hamdan tu lah, Bullhound Greyhound apa? Bukan you bawa masuk. Yalah, tapi dia much later lah, dia masuk 2024 lah. Syarif Hamdan itu ialah kerjanya ialah VC Bullhound firm Capital. lah, Bullhound Capital kan. So tapi yang awal-awal yang agak popular di Malaysia ialah Gobi Partners dengan 500 Global lah. 500 Global ni ialah VC firm yang berpangkalan di Silicon Valley, tapi tumpuan dana dia ialah untuk Asia Tenggara, termasuk syarikat-syarikat Malaysia, syarikat-syarikat pemula Malaysia. Dan kalau tak silap saya 2018 itu in and on about, memang MAVCAP, masa tu kan ada MAVCAP, Malaysian Venture Capital, sebuah agensi kerajaan Malaysia, memang sudah pun melabur di dalam 500 Global. Yang kita tak boleh pastikan, dia indirectly terlibat dengan e-fishery lah. Sebab the way venture capital ni, dia ada dua nomenclature dia. Satu dipanggil GP, satu dipanggil LP. GP ialah general partner. GP ni ialah firm-firm macam tadi lah, macam Bullhound Capital, 500 Global, Gobi Partners ni, dia ambil duit daripada orang yang melabur, dan orang yang melabur itu dipanggil limited partner, LP. So MAVCAP adalah LP yang meletakkan duit, I can't remember how much, di dalam fund yang dibuat oleh 500 Global. Dan 500 Global dia akan ambil percentage menguruskan fund itu, dan mereka lah yang menentukan juga ialah nak melabur kat mana. So 2018 ada penglibatan secara tak langsung pun dana Malaysia melalui MAVCAP, dana kerajaan MAVCAP melalui 500 Global lah. So Kuap ni mula melabur dalam e-fishery ni tahun Julai 2023. Itu pun untuk series D, untuk 200 million. So kalau 200 million, maksudnya Kuap masuk 20% lah masa tu kan. 40 times 5, 200 million kan. Dia letak 41% lebih kurang. Selain daripada Kuap, termasuklah Temasek, Softbank, 500 Global, North Star kan. Okay, baik. Now, macam mana benda ini boleh berlaku? Macam mana penipuan itu boleh berlaku? Kita akan kembali pasal penglibatan Kuap tadi kan, sebab then I think barulah berlaku adil untuk orang ramai boleh nampak ini penyelewengan ke penipuan ke apa kan. So but kembali kepada Gibran ni, dan kembali kepada perbincangan awal kita tadi mengenai startup, kenapa dia kena scale up, kenapa dia kena bunuh semua supaya jadi dominan, dan dia berkaitan juga dengan fundraising lah kan. So apa sebenarnya yang berlaku sehingga e-fishery ni jadi macam ini? Gibran buat satu confession dalam Bloomberg punya interview. Itu dah berlaku lama dah. Itu dah afterthought events lah. Oh, okay. They cook the books. They cook the books maksudnya? Inflated their figures untuk nampak atraktif kepada pelabur. Basically that's it. Betul, tetapi not exactly not the entire truth lah kan. Okay, yang berlaku begini Cash flow issue. E-fishery kept 2 books. So account dia semua tu ada 2 set. Satu set ialah yang dia simpan sesama dia orang. Yang itu menunjukkan prestasi yang sebenarnya lah. Contohnya kan, I think dia claim ada 400,000 orang yang dah beli dan menggunakan dia punya e-fishery ni. Angka sebenar I think 24,000 lah. 24,000 lah kan. So yang 24,000 tu ada dalam buku akaun sebenar dia. Yang itu pasal gaji, pasal berapa rugi, semua tu dia tahu. Sebab itu is a fraud. Itu yang Anwar kata diperdaya tu kan. So dia ada buku itu kan.
Tapi by 2018, and that's on in and about masa global 500 global tu mula masuk tau, yang fund Malaysia indirectly terlibat lah kan di dalam e-fishery. I think by 2018 tu, if I'm not mistaken lah, daripada laporan-laporan media semua kan, dan saya mengikuti dengan agak rapat lah ya. Aku startup founder, aku menarik lah kan. I think they were already running out of cash. Sebab ingatkan tadi apa nama ni, startup ni dia kena burn cash untuk dia bunuh orang yang scale up kan. By 2018 tu they were running out of cash already lah. Jadi masa itulah yang mula berlaku ada 2 set buku account ni. So yang set yang betul, yang memang rugi, yang 24,000 saja, dia tak boleh grow semua tu, yang itu dia simpan untuk sama-sama dia orang lah. Tapi yang dilaporkan secara rasmi kepada pelabur semua, dia mula buat satu set buku akaun yang baru lah. Dan macam mana dia menipu? Dia buat shell company. Dia buat shell company lah. So, dan dia tak banyak beza dengan apa yang kita pernah lalui di Malaysia sendiri. Pasal Serba Dynamic. Itu pun aku tak faham orang kita ni. Orang kita yang 200 juta kuap ni, dia punya bising satu dunia tau sekarang lah semua. Bukan, not that I'm defending Anwar Ibrahim ke ataupun kerajaan ke apa. I'm trying to be as objective, dan saya kurang selesa kalau perkara ini cuba dijadikan mainan politik semata-mata tanpa kita menyelesaikan masalah ini. Kerana kalau tidak, dia akan berulang di masa akan datang. Ingat tak Serba Dynamic dulu? Serba Dynamic ni sebenarnya berlaku kejatuhannya semasa pentadbiran PN, yang mana ada UMNO dalam tu, ada Bersatu dalam tu, ada Wawasan dalam tu, ada PAS dalam tu kan. Duit daripada PNB tu amanah saham tau. I think duit PNB dekat 4 bilion dalam tu. Campur lagi dengan duit tabung haji, duit yang EPF, I don't know how much dalam Serba Dynamic. Serba Dynamic pun buat benda yang sama lah. Shell company dan juga fictitious invoice. So kalau dalam kes Serba Dynamic dulu tu, bila SC pergi rampas tu, ada semua fake chop, Petronas semua ni ada semua kan. Jadi benda yang sama juga berlaku dengan e-fishery. Dia buat shell company yang tak wujud, kemudian dia invoice those company. Jadi nampak okey lah. Tapi benda tu tak wujud, jualan tu tak berlaku. Jadi akhirnya duit tu tak pernah ada lah. Tapi financial statement terus menunjukkan lah jualan, revenue going up semualah. Dia hanya berakhir apabila ada whistleblower dalaman. Jadi bila dia dah lepas 4-5 tahun dia simpan 2 separate books ni, ada whistleblower dalaman yang pergi beritahu dekat board member, then the rest all hell break loose lah. Daripada situ berlakulah sekarang kan. Now kita kembali kepada macam mana pembabitan KUAP kan. KUAP bukan VC firm. KUAP sebagai satu institutional investor, dia punya risk appetite, dia adalah dia panggil asset allocation kan. Dia allocate berapa persen fund dia kat sini semua. Asset allocation dia orang selalunya very low risk. Sebab itu selalunya kalau EPF ke KUAP ke even PNB, banyaknya dalam fixed income, dalam bond. Kalau ada sedikit pun dalam money market. Dan satu lagi ialah equity lah. Equity tu pun dekat pasaran saham lah. Dia jarang sangat invest dalam unquoted shares ni, syarikat sendirian berhad ni. Apatah lagi dalam startup kan. So ada beberapa perkara yang perlu penelitian lah. So kalau mereka disiasat, ini perkara-perkara yang perlu disiasat contohnya kan. It is quite obvious bahawa dana-dana awam Malaysia ini tidak ada kepakaran untuk terlibat di dalam tech ataupun untuk beroperasi sebagai VC firm. Jadi apa yang mereka buat ialah mereka rely kepada VC firm yang ada lah, yang ada beberapa pekerat ni kan. Jadi dalam kes e-fishery ni 500 Global dah invest awal. Apa nama ni 2018 masa series A. Kemudian series D 500 Global akan invest sekali lagi kan. Jadi masa itu kita nak kena tengok sebenarnya adakah KUAP
melakukan due diligence yang sebaiknya ataupun dia rely too heavily sama ada kepada VC firm yang dia biasa berurusan, ataupun contohnya dia terlalu bergantung ataupun dia rely 100% kepada due diligence yang orang lain buat. Sebab I'm an auditor now. I do this for bread and butter daripada muda lagi kan. Financial statements kan, audited financial statements tu dia ada 3 penyata utama. Satu ialah income statement. Income statement menunjukkan pendapatan, perbelanjaan dan untung rugi. Kalau yang belajar account dulu-dulu kat sekolah dia panggil penyata untung rugi lah kot, income statement kan. Kedua balance sheet. Kalau di sekolah dia panggil kunci kira-kira kan, balance sheet kan. Balance sheet menunjukkan kedudukan asset dan liability. Bank duit banyak mana, aset banyak mana, hutang banyak mana, duit masuk untuk saham banyak mana and so on kan. So dan dia bersaling kait dengan penyata pendapatan, income statement. Because income statement tu untung rugi dia akan masuk ke bahagian equity dalam balance sheet tu. So you know everything should balance out. The beauty of accounting ni daripada 1000-2000 tahun yang lepas, dia ialah debit credit. Kalau ada satu kaki dekat debit, dia mesti ada satu kaki dekat kredit. So dia mesti balance out semua kan. Tapi selalunya orang lupa ada the third statement. Third statement itu ialah penyata aliran tunai ataupun cash flow statement. In my work as an auditor ataupun sebagai running my own company ke apa, ataupun tengok company lain, samalah juga bila saya duk bongkar skandal-skandal kajaan semua ni sebelum ini, semuanya bermula daripada 3 penyata ni. Saya tengok dekat income statement, saya tengok dekat balance sheet, and then saya tengok dekat cash flow statement. Sebabnya begini tau, kalau dia untung dia tu nampak bagus, kemudian dia reflect dekat balance sheet, dan you pergi check duit tu betul-betul masuk commensurate ke tidak dengan untung dia. Sebab kalau macam ini, it's quite obvious sebenarnya. Income statement cakap lah apa dia, balance sheet cakap lah apa dia, tapi cash flow, where is the money? Duit tak ada. Bila fictitious ni, duit tak ada. So I don't know macam mana dia orang buat due diligence. I don't know macam mana auditor pergi audit semua ni kan. Itu satulah, itu di peringkat yang paling atas kan. Peringkat kedua lah selalunya kalau VC firm lah, even startup aku yang cabuk, yang paling selekeh ni pun, bila ada overseas investment nak datang kan, dia datang tau, the company dia datang kat sini, dia interview semua staff tu, dia tengok, dia check semua invoices semua, dia tengok bank statement. Kemudian aku kena pergi ke Taiwan 2 kali tau. And bukan investor tu yang duduk kat situ. You have to menghadap dia punya firm yang dia lantik untuk buat due diligence, because you nak kena argue valuation ni. You say that my company is worth so and so million. Dia kata no, based on that semua kan. So I wonder masa Kuap buat ni, dia tak pergi ground due diligence ke? Dia tak pergi check ke? Dia tak pergi tengok ke? Ataupun so it's difficult to understand this lah. Sebab itu perkara yang perlu dilihat ialah sama ada due diligence itu betul-betul dibuat ataupun tidak lah kan? Jadi sekarang nasi dah jadi bubur, company ni memang dah bungkus, duit tu memang dah hilang kan? So soalan dia ialah apa yang perlu berlaku seterusnya. Kita dari segi public kena desak kerajaan untuk dedahkan sejauh mana due diligence diambil. Macam mana kerajaan nak dedah? Public bukan faham pun. It's very detailed financial statement semua, dan mesti akan kata ini semua terikat kepada NDA, non-disclosure agreement. Bila you sign semua ada NDA, you tak boleh nak tu. Well, okay. Sebelum kita masuk kepada ini, kita dah dekat 1 jam cakap benda ni kan. Sebelum kita masuk kepada isu yang lebih besar, iaitu isu budaya, isu governance semua ni kan. Ini kepada kerajaan lah. It's funny lah, because aku rasa Tan Sri Azam Baki pun said more or less the same thing that I said. So nampak macam bersetuju dengan Tan Sri Azam Baki, Tapi sebenarnya kecuali boleh dibuktikan ada criminal element, dan yang itu memang Gibran dah masuk penjara pun, penjara 9 tahun for fraud kan.
Tapi liability kerana ditipu oleh fraud tu, dia tak ada recourse kepada kerajaan Malaysia sangat daripada e-fishery. After all, e-fishery memang dah bungkus kan. Company tu, duit tu dah hilang. Cuma kalau paling hebat pun Kuap mungkin boleh pertimbang beberapa perkara. Satu, untuk menyaman auditor. Sama macam dalam kes 1MDB dululah, KPMG and I think Deloitte yang KPMG kena saman and finally settle out of court lah. KPMG bayar dekat 300 juta juga kan, I think. And kerajaan Malaysia, Kuap lah. Kuap boleh cuba saman. Saya tak tahu siapa auditor e-fishery lah. Boleh saman untuk cuba dapatkan sedikit pampasan lah. Masalahnya ialah auditor itu ialah auditor di Indonesia, bukan auditor di sini. Jadi you kena fight in Indonesian courts. Kemudian saya tak rasa lah peraturan kewangan, financial reporting standard, memanglah dia kena ikut standard antarabangsa, tapi dia setiap negara tu dia berbeza-beza. Jadi commercial law dia lain, akta syarikat dia lain semua. I'm sure Kuap kena teliti apa yang boleh dia pursue lah. The other one ialah kalau dia rely on other people's due diligence. So then dia ada dua recourse lah. There must be an internal recourse. Kalau due diligence itu tidak dibuat dengan sebaiknya atau mereka bergantung kepada confirmation ataupun support daripada pelabur-pelabur lain, baik Temasek ke, baik SoftBank ke, baik 500 Global ke, North Star ke, semua ni kan, then they have to see lah kan. Tapi selalunya lah perjanjian komersial ni dia mesti ada disclaimer, we are not liable for whatever decision you make based on our report kan. Tapi kalau ada third party yang on which they rely in order to make this investment decision kan, so they can pursue commercially lah secara undang-undang to try to get either to make sure that they are liable for this kan. But beyond that is not easy lah, dia memang tu kan. Jadi sebab itu dan kita kena kembali kepada soal governance dan budaya yang lebih menyeluruh supaya perkara ini tak berlaku lagi lah kan. Baik, kenapa dia boleh berlaku? Kalaupun contohnya due diligence itu dibuat semua betul, semua gini, tapi in the future akan jadi juga. Kenapa? Kita tak tahu nak pinpoint siapa yang take charge atau accountable dengan benda tu. Sebab budaya kita ni, kita tak ada budaya accountability ni, budaya orang yang mengambil tanggungjawab kan. Kalau benda ni berlaku di Jepun atau di Korea ataupun mungkin di China kan, dan juga di negara-negara Eropah lah, mesti dah ada orang letak jawatan dah. Kita dah dengar belum ada orang letak jawatan ke belum daripada Kuap sendiri? Tak ada. So sebab itulah ada desakan supaya Tan Sri Johan Mahmud Marikan sebagai pengurusi Kuap meletakkan jawatan lah kan. Sebab paling kurang lah investment ini akan melalui dua tapisan. Satu, dia kena bawa ke investment committee ataupun investment panel. Yang ini dianggotai oleh orang-orang yang senior ni kan. Lepas itu dah diluluskan oleh investment committee atau investment panel ni, kena bawa kepada full board, lembaga pengarah kan. Dan lembaga pengarah tu Tan Sri Johan Mahmud Marikan, ketua Setiausaha Perbandaraan yang jadi pengurusi. Masalahnya budaya kita, setiap perkara itu memang collective responsibility. Sebab kalau yang kat bawah ni kata, kenapa nak salahkan aku pula? You boss yang sign. Bos tu pula kata, kenapa nak salahkan aku pula? You investment panel yang luluskan. Yang investment panel tu kata, kenapa nak salahkan aku pula? You full board yang luluskan. Yang full board pula chairman dia Tan Sri Johan ni akan kata, kenapa nak salahkan aku pula? Korang yang buat semua ni, aku semua nampak okey, aku luluskan lah. Kan? Jadi akhirnya sebab itu berkali-kali financial scandal ada ni, kecuali boleh dibuktikan ada penipuan ataupun criminal breach of trust, selalunya dia tak ada tindakan. Berbanding dengan negara-negara lain, walaupun tidak ada criminal breach of trust, tapi oleh kerana budaya governance and corporate culture dia itu ialah ada a sense of responsibility yang tinggi, kalaupun sebenarnya bukan salah dia, tapi dia kira the buck stops at me.
and saya tak nampak ataupun saya oleh kerana saya tidak tanya lebih ataupun saya tak buat 1, 2, 3, 4 walaupun perkara itu ialah bukan salah saya, bukan niat saya semua, maka saya mengambil tanggungjawab dan kemudian meletakkan jawatan kan. Tapi culture itu tidak ada di Malaysia, dan yang itu selagi kita tak ubah perkara itu, perkara ini akan berterusan sampai bila-bila lah. Jadi kita tak boleh penalise incompetency dan negligence. Negligence tu slightly different lah, sebab kalau boleh dibuktikan ada negligence, dia dah boleh jadi criminal. Kan, dia dah boleh jadi. Tapi incompetency ni memang tak boleh. Sebab itu, okey, dan dia ni juga dia akan jadi masalah kepada negara. Ambil contoh semua yang berlaku, contohnya pelaburan-pelaburan dana rakyat yang rugi berpuluh-puluh bilion dulu zaman 10-15 tahun zaman Najib dulu, kebanyakannya ialah di dalam oil and gas counters. Sapura Kencana contohnya kan, kemudian Serba Dynamic, kemudian Tabung Haji Heavy Engineering, semualah. Kalau kita tengok satu-satu tu, majoriti yang banyak rugi ni adalah dalam oil and gas counters kan. Zaman itu oil and gas dilihat sebagai strategic industry. Jadi kerajaan memang nak bangunkan oil and gas ni. Jadi dalam kerajaan GLIX dan dana-dana ni akan disuruh menyokong industri-industri hebat ini sebagai sebahagian daripada anjakan negara. Jadi semua orang akan pergi kerumun dana-dana awam ni lah. Orang ni buat syarikat dia, orang tu buat syarikat dia, gini, letak duit, kemudian letak main share semua, lepas tu hancur lebur kan. Actually benda tu tak salah. Memang when I say benda tu tak salah tu, I mean memang dari satu masa ke satu masa negara memerlukan industri strategik. So kalau dulu oil and gas kan, sekarang ni industri tech, semiconductor, tech, AI, digital economy semua kan. Memang untuk kita melonjakkan ekonomi negara, memang kita perlu bangunkan perkara itu, dan untuk itu berlaku kita perlu kembangkan contohnya jumlah firma-firma yang datang sebagai venture capital, sebab dia chicken and egg. Kalau tidak ada venture VC firm untuk fund innovation, untuk fund startup ni, macam mana idea-idea yang baru semua ni nak berkembang kan. Tapi VC firm bila dia datang, dia akan cakap, why are you asking me just to put my money? I can only raise this $100 million from around the world if you Co-op ataupun EPF ataupun Khazanah, you put your 500 million. Then I put my 100 million, you put your 200 million, then we go ahead. Dan benda tu tak salah. Memang itu keperluan negara. Kenapa Malaysia dari segi tech kita ni sangat ke belakang? Orang selalu komplain, tengok ni syarikat, tambah kalau yang bukan Melayu, yang mengambil sudut perkauman sedikit lah, akan kata semua talent kita pergi ke Singapura. Sebahagian sebabnya ialah kerana Singapura yang paling banyak VC firm dan paling banyak duit. Jadi you nak duit, Singapura akan kata, dan itu yang berlaku kepada Grab lah, main taxi tu. Kalau you nak I invest, if you want my $500 million, you kena tukar daripada jadi syarikat Malaysia datang kat Singapura. Then I put my 500 million kan. Jadi sebab itu masa kita buat KL20, sebahagian daripada pelan rancangan kita ialah kita nak banyakkan VC firm ini datang ke Malaysia, kerana bila wang itu, dia macam bank lah. Macam mana orang nak buat bisnesnya, tak dapat loan, dana tak ada, modal tak ada. So you need this VC firm. Tapi that's where the intrinsic comes, where VC firm will say, don't expect me to come and raise the global money to put here to help your country, but you don't want to put your money as well kan. Jadi memang akan ada inherent risk seperti ini kan. So itulah juga yang berlaku contohnya network school. Dengan network school. So saya pastilah agensi yang terlibat macam MDEC ke, kemudian Kerajaan Negeri Johor contohnya kan. Kerajaan Negeri Johor ada pegangan dalam Forest City. Jadi dia memang nak suruh Forest City tu hidup supaya orang datang semua kan. Jadi bila ada pelabur yang kata saya pelabur, dia luluskan lah, dia pergi bagilah business license semua. Dan daripada adanya syarikat itu dan juga business license untuk beroperasi di situ, PBT bagi, daripada situlah baru network school
boleh memohon dengan agensi macam MDEC untuk dapat Malaysian Digital Status. Sebab sebahagian daripada syarat-syarat, kalau tak silap saya, untuk Malaysian Digital Status itu ialah ruang pejabat semua, berapa dia employ, semua berapa square feet ruang pejabat semua kan. Jadi risiko itu, that inherent risk memang akan ada. Awal-awal I suppose masa network school ni masuk, dia memang diraikan sebagai satu pelaburan besar. Dia janji nak bawa 100 juta semua ni kan. Tapi bila dia dah ada kat situ dan ia berlaku, sekarang semua tuding jari lah. On Hafiz tuding kat persekutuan, kamu kena tapis lebih baik ni, tapi kamu juga bagi lesen kat dia untuk beroperasi kat situ. Dan the elephant in the room is that Forest City itu sebahagiannya dimiliki oleh Kerajaan Negeri Johor kan. So cuma dia berbalik kepada soal governance dan juga culture tau. Dia soal culture itu yang berbalik, kerana kita ni tengoklah network school ke e-fishery ke, dia bising sekejap pumpang, lepas tu business as usual lah. Tak ada orang yang diambil tindakan, tak ada orang yang berkata saya mengambil tanggungjawab ke atas perkara ini, maka saya meletakkan jawatan. Kan, buat malu dengan Mat Saleh dekat State Department US je. Kalau ingat dulu kan, masa perang Gaza memuncak kan, seorang demi seorang pegawai-pegawai kanan kerajaan US yang tidak bersetuju dengan sokongan US kepada Israel, dia letak jawatan dah secara terbuka. Saya tidak bersetuju dengan ni, letak jawatan. Jadi bila aku dengan ni letak jawatan, orang kata kita orang gila. Alien dalam Malaysia. Well, kalau budaya itu tak ada, sampai bila-bila kita akan kembali kepada soal tabung haji lah. Hilanglah berapa puluh bilion pun, yang itu kata yang ini kata yang ini, itu kata yang itu. Kemudian dia akan semak. Sebenarnya mengikut peraturan dan juga code of conduct kita, tak ada yang salah sebenarnya. Jadi kita reward incompetency, dan sebab itu orang tak ambil risiko ataupun tak nak buat apa-apa. Why bother? Biasa kalau kita tak berhati-hati, orang akan kata, dan tak payahlah sokong apa-apa, tak payah buat apa-apalah, kerana aku tetap jadi macam ni. Ataupun kalau orang tengok benda ni berlaku dan tidak ada orang yang letak jawatan ataupun dipertanggungjawabkan, jadi orang kata asalkan baik dengan PM ke, asalkan baik dengan orang itu orang ini, semua okey lah kan. Jadi kesimpulannya, bukan kita ada isu-isu lain juga YB selain daripada ekosistem funding apa semua ni, macam talent kita YB selalu sebut lah. Tak, itu yang menjadi masalah negara lah kan. Jadi masalah negara kita bila sampai kepada soal tax semua ni, kita sangat jauh ke belakang. Funding kita panggil funding scene kita lah. There's a word for it. It's not funding scene lah. Aku pun dah lupa apa dia kan. Funding kita ni sangat nipis. Money raised di Malaysia ni most probably 1/20th or even lower than what is being raised, ataupun maksudnya dana yang ada di Singapura untuk syarikat-syarikat pemula di Singapura ataupun Indonesia ataupun Vietnam most probably 20-30 kali ganda lagi besar daripada yang ada di Malaysia. Sebab orang kita yang bisnes-bisnes kaya ni, dia duk pergi kejar projek-projek kerajaan je. Dapat satu tender konsesi 3 bilion untuk 10 tahun, dia kejar yang itu. Dia tak nak tahu melabur dalam, aku rasa budak ni aku boleh bagi, kalau aku bagi 100,000, dia mungkin lepas ni syarikat dia ni 10 tahun lagi mungkin boleh jadi 1 bilion. So I give you a check. Dia tak sama macam cerita-cerita kita tengok di US, how Google started, how Mark Zuckerberg started. Sebab Mark Zuckerberg tu yang among earliest funder, dia lah daripada PayPal mafia ni. Write a check saja. But bukan dia terkait juga dengan risk appetite Malaysia, because Malaysians technically dia, I don't know, budaya wise kita kurang kot. Itu yang kita selalu kata structural problem in our economy. Because contohnya lah dekat Malaysia kan, syarikat-syarikat besar semua JLC, Glik semua ni, budak-budak yang cerdik, keluar saja sekolah, result bagus, diberikan beasiswa, pergi ke luar negara, balik, pakai tie, duduk kat menara 118. Kan? Jadi lepas tu dia pun buat jaga dana tu lah. So di Malaysia budaya kita ialah
orang yang kalau nak berjaya, you bekerja dengan syarikat yang paling besar dan paling selamat, you tunggulah 20 tahun dapat gaji bagus untuk naik. Itu kan. Sebab itu tak ada innovation, sebab tak ada competition. Because our economy is dominated by the large companies, selalunya MNCs ataupun the JLC and Clicks. Dan semua orang berebut. Satu jawatan 300 orang berebut nak dapat kerja tu. Whereas in economy macam China, in US, in Europe kan, actually yang banyak juga yang cerdik semua ni, dia tak nak kerja macam itu. Dia akan kata, okay, I rather work on a solution and build my company, dan dia boleh buat begitu kerana funding availability. Ada cukup VC, ada cukup engineer semua kan. Jadi kita tak ada semua tau. On the one hand, structurally, ekonomi kita, kerajaan sampai sekarang tidak mahu untuk melonggarkan dominasi syarikat-syarikat besar ini kerana kita tak nak ambil risiko dengan syarikat-syarikat kecil. Dan kita tak nak, dan syarikat-syarikat kecil pula kalau yang ada pun dia tahu macam mana aku nak compete, sebab kalau masuk tender pun tak payah lah, memang confirm tak dapatnya, buang masa aku je. Dia dah set sama dia orang, and then it comes to rasuah. When you don't have a clean business environment, kalau soal tender competition ini masih lagi dipengaruhi rasuah, connection semua kan. Kalau kau jadi budak-budak cerdik, kau kata, why lah aku nak duduk kat bilik susah payah kerja ni, makan pun tak menentu for the promise of the future. Baik aku kerja Maybank, hebat, rasa gaji 7,000 sebulan kan, boleh bawa kereta semua. So because of that, dia jadi chicken and egg that kita sangat ketinggalan berbanding dengan, kalau di rantau kita ni, berbanding dengan 3 negara utama lah, which is Singapore, Thailand dengan Vietnam. Kan. Jadi semua ini dia kembali kepada dasar kerajaan, dia juga kembali kepada budaya kita kan. Saya daripada awal lagi beritahu kalau budak-budak kan, maksudnya daripada sekolah kita nak kena inculcate a different risk appetite. Padahal peribahasa Melayu dah kata dah, mana nak dapat sagu kalau tak dipecahkan duyung kan. Dia itu juga soalan berbangkit mengenai JLC. Macam mana kita nak reform, nak bawa reformasi ekonomi dalam JLC supaya JLC ni jangan bersaing dengan syarikat-syarikat biasa yang kecil ni lah. Ya, syarikat biasa ada buat printing, dia pun buat printing juga. You buat benda-benda besar ke atas tu sudah lah. Yang bawah ni biar orang biasa, dan itu juga berkait tentang perolehan kerajaan semua. Jadi mewujudkan entrepreneur class yang ada keberanian untuk ambil risiko, itu sedikit sebanyak akan meningkatkan risk appetite dalam masyarakat kita. Pada masa yang sama juga, bila sudah ada demand yang lebih tinggi, kerajaan sepatutnya campur tangan dan pastikan sektor pendanaan kita, baik bank, baik PE, baik VC, semua baik listing, pasaran modal, capital market, semua ni kan. Semua ini perlu dibesarkan, dan juga kerajaan mesti ada dasar yang betul-betul ada yang berkesan untuk menarik dan memastikan fund allocation dalam banking kita ini turut memberi ruang kepada slightly higher risk appetite. Kalau tidak, banking kita akan forever favor syarikat-syarikat besar. Yang bawah ni dia nak dapat loan 500,000 pun payah. Kerajaan kena jamin dulu, itu pun tak tentu dapat. I know, I speak from my own experience. And proses untuk mendapatkan dana untuk syarikat-syarikat tech kat Malaysia ni, kalau ambil loan kan, kadang-kadang setahun baru lepas. Setahun tu sehari dia dah bungkus dah. Contohnya kan. Jadi semua ini yang berlaku, e-fishery, network school semua ni, dia sangat berkait sehingga kalau kita nak tutup perbincangan kita ni, orang boleh tanya, jadi apa solutionnya? Solution dia banyak. Sebab itu saya dulu, kalau orang yang tak puas hati tanya, kenapa kau merajuk dengan Anwar Ibrahim? Bukan sebab merajuk, because saya sedar bahawa kalau kita hanya buat satu, tetapi kita ada 50 yang kita nak kena buat dalam tempoh 5 tahun, saya tak akan berpuas hati dengan kejayaan satu itu.
Because there are so many things that we have to fix. Tapi budaya kita ialah kita hebat, kita perlukan masa lagi. Jadi from time to time perkara ini akan berterusan lah. Untung 12 bilion, apa sangat 200 juta. Kemudian bagi jawapan macam Tengku Zafrul kata, untung 12 bilion, apa sangat 200 juta ataupun 167 juta kan. Itu duit rakyat kan. I would be very ashamed sebenarnya kalau perkara itu berlaku di bawah saya. Kan saya selagi kalau berlaku kat aku dah resign dah. Saya mengambil tanggungjawab itu sebab 167 million itu is such a high amount kepada negara dalam keadaan negara tak ada sumber yang banyak lah kan. Dan that 167 million could have gone into Malaysian startup contohnya lah kan. Cuma Malaysian startup ni pun walaupun ada orang yang tepuk tangan lah, kau kata bagus duit kena bagi kat Malaysian startup, kita pun Malaysian startup scene pun sebenarnya sangat nascent, masih lagi begitu ke belakang berbanding sebab kita tak banyak talent, kita juga ada masalah market semua ni kan. Jadi kalau tak berhati-hati, kita menyambung lah dasar-dasar yang dibuat dulu-dulu yang banyak bagi grant tapi syarikat tu tak besar-besar, tak ke mana. Grant habis ratus-ratus juta tiap-tiap tahun tapi hasilnya tak nampak kerana kalau kita tak reform sistem grant kita. Proses itu dah dimulakan masa saya jadi Menteri Ekonomi. Dulu memang kita dah membangunkan mengenai a central R&D fund management bersama-sama dengan Musti kan. Kalau tidak, dia akan jadi macam secara berterusan. Asalkan kau kenal siapa dan kau pandai isi borang, yang kau pandai tahu jalan, company tu asyik-asyik 3-4 tahun orang yang sama akan dapat grant lepas grant lepas grant. Dia hidup dengan grant. Mula-mula dia grant di peringkat bawah sekali. Lepas tu dia kata, saya dah buat prototype. Dia masuk ke grant peringkat prototype pula. Dah lepas prototype, saya dah boleh keluarkan 10. Masuk kat sana. Jadi you tengok dia punya tu, ya Allah, bila masa kau nak commercialize-nya? Kan? So semua ini menunjukkan betapa rumit dan besarnya masalah yang kita ada dalam ekonomi kita untuk kita bersaing. Jadi sebab itu baguslah kan, pertumbuhan ekonomi itu bagus, tapi pertumbuhan ekonomi contohnya sekarang ini dipacu oleh syarikat-syarikat besar, oleh eksporter, terutamanya semiconductor eksporter. Sebab itu dia tak nampak hasil dia turun ke bawah. Sebab dia hanya very specialized kepada industri tertentu. Walaupun kita kata pertumbuhan suku kedua lebih baik 5.8%, mengejutkan satu dunia. Ialah sebab sekarang ni ada upcycle semiconductor. Orang duk beli chip ni. Tapi yang syarikat keluarkan chip ni semua syarikat US, Intel semua. Yang dapat, Intel pun paling banyak bekerja, katakanlah 3-4 ribu orang, campur the whole ecosystem, mungkinlah 100 ribu orang. Kalau apa-apa pun 100 ribu orang. Sama juga orang oil and gas yang beraya tiap-tiap tahun, setiap kali dapat durian runtuh. Orang minyak je, orang Petronas, orang Shell, yang lain tengok klip-klip kan. Jadi kecuali kita berjaya mengubah struktur ekonomi kita supaya persaingan ini dan syarikat-syarikat kecil ini dia boleh berdaya saing, and for that they need access to fund, dia juga perlukan dasar. Perkara seperti ini akan berterusan lah. Wabi untuk dah lama kita ni 1 jam setengah 1 jam 50 minit. Saya yang kedua tu tak banyak sangat kan. Tak tahu. Sikit lagi Wabi. Persaingan antara GLC dengan syarikat-syarikat yang kecil ni, ialah dia business as usual for 10-20 years yang ke belakang. Mungkin YB waktu jadi kerajaan ada memikirkan transition roadmap ataupun dasar untuk semua GLC ni di bawah Kementerian Kewangan. Jangan pergi dekat. Aku kalau panggil Khazanah pun dia tak layan sangat. Dia tahu the boss is Prime Minister and Amir Hamzah. Susahlah nak buat apa-apa. Ya. Dan jangan sentuh kena marah. Okay, baik-baik. Okay. So kau faham lah. Kan. So itu masalah dia. Kan. Jadi akhirnya dia business as usual lah kan. Dan sebab itu yang kita nak budaya, sebab itu saya selalu tekankan budaya kuasa. Kerana orang semua akan melihat kepada Perdana Menteri dengan yang kat atas tu. Kalau Perdana Menteri ataupun yang kanan-kanan semua tu, dia nampak longgar bab-bab pertanggungjawaban, bab-bab performance semua ni kan. Siapa yang baik dengan dia, sengih dengan dia, dia pun sengih balik, lepas. Then you are in trouble. And so kita macam mana kita nak menukar budaya itu, sebab it's two different things, dasar dan budaya. Dasar ni setiap kali kajian masuk ada je dasar. Kita nak memperbetulkan
GLC kita nak tu daripada zaman Pak Lah lagi kan, ada GLC transformation lah, itulah inilah, glix itu glix ini kan. Tapi kalau dasar itu dia tidak ada signal dan tidak ada perubahan budaya, the working culture, the performance culture kan, habis dia tinggal cakap 3-4 tahun nanti konsultan datang balik, kita buat another round of transformation. Jadi orang yang bekerja syarikat besar ni lama-lama dia dah biasa dah, 4 tahun lagi adalah transformation baru kan, dia ikut angin siapa ke atas, but the culture may not change. So but dia mesti bermula dengan high sense of responsibility and accountability, dan itu mesti ditunjukkan secara teladan. Dan yang terbaik menunjukkan itu bermula daripada tingkah laku, layanan dan juga hemah pimpinan politik. Kemudian diterjemahkan kepada dasar-dasar. Kemudian we must walk the talk. Kalau tak kisah macam mana pun, kalau kita rasa you have to take responsibility for it, walaupun you are my best friend, you have to take the responsibility for it. After all, mengambil tanggungjawab dengan meletakkan jawatan itu bukanlah bermakna dia masuk penjara. Masuk penjara itu hanyalah kalau ada criminal breach of trust. Tapi as a culture, kalau if I don't perform ataupun it happen under my watch and I take responsibility for it, sebenarnya I think over time orang respect pun. Tapi yalah, kita kan alien sikit, otak kita lain sikit daripada orang ramai, so aku pun tak faham kenapa orang tak melihat macam itulah. Jadi maksudnya kita e-fishery semua ni, tabung haji, network school ni, dia akan gebang-gebang sebentar, lepas tu dia hilang lah. Okay, baik. Itulah jawapannya. Kalau orang ramai tanya, YB ulas sikit pasal e-fishery ni, maksudnya gebang-gebang sikit, lepas ni hilang. Okay, baik.